Ya, percuma tanpa bayaran dan manfaatnya berganda-ganda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pendengar setia Wahdah ICT, Kuasa Digital Impact Global. Pada hari ini anda bersama saya dalam segmen catatan secara digital dan pintar. Catatan secara fizikal dan pintar adalah bagaimana kita belajar, merancang dan berfikir dengan lebih sistematik menggunakan nota digital, peta minda dan kecerdasan buatan atau lebih dikenali dengan AI, Artificial Intelligence. Bersama saya pada hari ini adalah tokoh akademik pendidikan digital yang sangat terkenal, penerima Apple Distinguished Educator ADE, Profesor Engineer Dr. Ahmad Kamal Arifin Muhammad Ihsan. Selamat datang Prof. Apa khabar? Saya baik, Alhamdulillah, Puan Farah. Terima kasih kerana berada dalam ruangan ini untuk saya berkongsi bersama tentang digital. Prof, sekarang catatan digital semakin popular. Apa kelebihan utamanya berbanding dengan catatan atau nota secara biasa? Ya, soalan bagus, Puan Farah. Kalau kita lihat sekarang ni ramai yang menggunakan nota digital. Sekarang ni saya memang dah 100% digital, Farah. Dia lebih fleksibel. Kalau dulu kita membawa buku dan sebagainya, sekarang ni bukan kita nak tolak tepi semua buku-buku, tapi banyak manfaat yang kita boleh buat secara digital. Kita nak tulis nota, kita nak mendengar kuliah, kita nak ambil segala perkara-perkara yang berkaitan, kita nak ulang balik semula tu, nak cari semula tu, lebih baik kita menggunakan digital. Dalam kuliah, saya lihat pelajar sekarang dah hampir semua dah menggunakan digital. Dan saya punya kerja pun menulis, tanda tangan, chalk semua adalah digital. Dan itulah pada saya sangat menggalakkan setiap kita menggunakan digital dalam perkara-perkara dalam belajar, kerjaan dan sebagainya. Itu dia, Farah. Okay, maknanya penggunaan secara digital ni lebih pantas untuk dicapai lah Prof. Ya, begitu. Prof, bagaimana pula dengan peta minda? Adakah ia hanya sesuai untuk pelajar atau sebenarnya boleh digunakan secara meluas? Peta minda yang asalnya kita menggunakan kad ataupun sticky note. Kalau kita ingat warna kuning ni, kita letak sticky note. Kita pun bila ada idea kita letak pada dinding, kita letak di mana-mana. Itu memang secara tradisi lah. Itu pun banyak manfaatnya. Dan sekarang ni banyak apps. Kalau kita beli device, apa saja device, mereka pun menyediakan peta minda tu. Dan peta minda sekarang ni kita gunakan secara digital, sangat bermanfaat. Dan kita boleh letakkan arah, arrow dan diikut bersama dengan sticky note tadi yang kita buat. Kita boleh masukkan teks, kita boleh masukkan foto, kita boleh masukkan video, file kita yang untuk presentation kita, pembentangan kita yang besar, boleh diletakkan di situ dan pelajar ke, pensyarah ke, staff, siapa saja boleh menggunakan peta minda ini dalam pekerjaan mereka supaya lapang fikiran kita. Jadi semuanya tak terbeban di fikiran saja. Apakah cadangan Prof aplikasi peta minda yang terbaik atau mudah digunakan? Ya, apps yang selalu saya guna sebab saya menggunakan iPad yang sudah sedia ada dalam ini adalah Freeform. Dan selain daripada itu kita boleh tengok Simple Mind, Mindly, banyak lagi apps yang kita boleh kita boleh search peta minda yang boleh kita manfaatkan lah. Yang selalu saya pakai adalah Simple Mind. Maksudnya aplikasi ini mudah didapati percuma tanpa bayaran. Ya, percuma tanpa bayaran dan manfaatnya berganda-ganda. Ramai yang bimbang tentang kehadiran kecerdasan buatan AI yang dikatakan mampu mengambil tugas manusia, Prof. Apa pandangan Prof tentang perkara ini? Ya, memanglah sekarang Farah, kalau kita dengar AI, saya ni terlibat juga dengan penggunaan AI di masyarakat. AI ni adalah pembantu kita.
AI banyak menyelesaikan banyak perkara yang dulunya kita suka nak buat, mengambil masa yang lama, tetapi dengan adanya AI, dia membantu kita. Siapa yang kehadapan bersama AI, mereka itu akan ke depan lah. Jadi kalau nak kata pembantu begini, AI kalau kita bersama dengan AI, bukan semuanya jawapan yang dibagi itu betul. Itu kita kena tahu. Dan bukan semua jawapan itu tak betul. Tapi kita perlu ada selepas kita dapat jawapan daripada AI, kita lihat semula dan kita olah semula berdasarkan jawapan yang diberilah. Maksudnya jawapan yang AI berikan tu kita kena kaji semula mengikut kesesuaian kehendak pengguna. Ya, sebenarnya kita lebih intelijen lagi daripada mesin itu. Jadi kitalah yang menguasai AI. Manusia menguasai AI. Ya. Boleh Prof kongsikan pengalaman kepada para pendengar Wadah ICT? Adakah penggunaan AI atau catatan digital sangat membantu melancarkan tugasan harian atau urusan kerja Prof? Ya, soalan itu memanglah Farah, yang saya tunggukan. Kalau saya tak berketerlaluan, saya boleh katakan penggunaan teknologi moden AI ini memberi kita produktiviti sehingga 1000 kali ganda, lebih daripada yang asal. Kalau kita buat nota, kalau kita mencari idea, kalau kita buat peta minda, kalau kita nak buat lukisan, saya ni suka melukis. Jadi bila melukis tu, kalau dulu mengambil masa yang lama, dia memberi kepuasan kita dengan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi, lebih cantik lagi. Dan kalau saya nak buat sesuatu projek, memanglah kalau dulu mengambil masa 3 bulan, sekarang ni 3 hari saja. Kalau dulu 1 jam, sekarang ni 2 minit je. Jadi masa yang kita lebih tu kita boleh buat perkara-perkara lain. Itu yang saya kata produktiviti kita bertambah sehingga 1000 kali ganda. Dan ada data yang menyatakan bahawa bukan 1000, 1200 kali ganda lagi lebih baik daripada yang dalam keadaan biasa. Jadi take up, ambil peluang ini. Ambil challenge. Ambil challenge. Ya, betul. Mungkin di kalangan para pendengar Wadah ICT ini, ada yang baru hendak bermula. Apakah cara paling mudah dan berpatutan untuk mencuba catatan digital dan teknologi AI dalam rutin harian, Prof? Ya. Satu apps yang selalu saya guna, nama dia Notability. Dulu saya sekali beli dan seumur hidup lah saya pakai. Tapi disebabkan terlalu popular, kalau kita tengok dalam social media pun, Notability ni sangat popular. Tapi banyak lagi apps yang lain. Katakan saya bagi contoh Kola Notes. Kola Notes ni pun percuma, tapi kalau nak feature yang baik lagi, ada dalam itu dengan bayaran sekali juga seumur hidup. I think saya ingat sekitar RM30. Dan saya tadi ada sebut Freeform. Freeform ni percuma sahaja di dalam iPad. Katakan pengguna lain menggunakan jenama lain, jenama lain selain pada iPad pun ada juga nota secara digital dekat situ, mind map dan sebagainya lah, semua diberi secara percuma dan sebenarnya untuk produktiviti. Jadi jangan lepaskan peluang. Kalau apps lain banyaklah, seperti kalau kita tengok dalam pengajaran kejuruteraan, dalam matematik, semua sudah ada dan terbantu AI. Kalau Kola Notes itu terbantu AI dalam itu. Jadi 2 dalam 1. Kalau saya punya kuliah tu, pelajar biasalah menggunakan nota dalam sistem LMS, UK Folio. Saya add on lagi, saya tambah lagi dengan menggunakan AI assisted course. Kalau khusus saya tu kaedah unsur terhingga terbantu AI. Kalau masuk dalam kuliah saya, pastinya menariklah. Harap begitulah. Ada terbantu AI, Prof. Ya, terbantu AI. Terima kasih banyak Prof atas perkongsian yang sangat padat dan menarik ini.
Diharap selepas ini lebih ramai pendengar berani untuk mencuba menggunakan nota digital, peta minda dan kecerdasan buatan atau lebih dikenali dengan AI. Betul, Prof? Ya, betul, Farah. Saya sangat berharap kita semua dapat menggunakannya dengan lebih berhemah, sebab dalam fikiran kita banyak perkara kita nak buat, tapi bila kita letakkan di satu tempat kan dah lapang. Jadi lebih-lebih lagi bila menggunakan digital dan AI. Saya yakin para penonton sangat termotivasi dengan semangat dan keyakinan Prof. Kita guna teknologi catatan secara digital dan pintar untuk tambah nilai keyakinan dan kompetisi diri. Terima kasih Prof. Kepada semua, jangan lupa untuk menghantar artikel anda di Wadah ICT. Kita jumpa lagi pada masa akan datang di podcast Wadah ICT. Wadah ICT, kuasa digital, impact global.